Punya istimewanya hamba Allah ni, boleh berdosa dan boleh buat benda-benda yang diampunkan dosa. So Nabi kata, yang malaikat duk bercakap, yang malaikat duk berbincang, yang malaikat duk di atas nu jadi riuh duk bincang pasal manusia ni tentang al-kaffarat, tentang benda-benda yang depa buat yang Allah akan ampun dosa depa. Nabi kata wal kaffarat, dan benda yang dikatakan boleh menyebabkan dosa diampun itu ialah al-muqsu. Yang pertamanya duduk sat, berdiam diri sat fil masajid ba'da salawat. Lepas sembahyang duduk sat, duduk tu pun dijanjikan keampunan dosa. Wal masyu 'alal aqdam ila al jama'at. Nabi kata yang kedua yang boleh menyebabkan manusia yang berdosa diampun dosa ini ialah apabila dia berjalan. Wal masyu, apabila manusia ni berjalan alal aqdam, di atas kaki dia, ilal jama'at, kerana nak pergi semayang jemaah. Dia dengar bang, dia dengar azan, dia keluar daripada rumah dia, berjalan kaki nak pergi semayang tu. Setiap langkah yang dia langkah kerana nak pergi masjid, nak semayang jemaah itu, Allah bagi dua benda ke dia. Yang pertama, Allah naikkan darjat dia. Yang kedua, Allah hapuskan dosa dia. Dan yang ketiga, wa isbaghul wudu' ba'dal makarih, iaitu apabila manusia ni dia sempurnakan wudu' dia fil makarih, ketika dia tak suka dengan air. Hak duduk negeri ada salji tu, dia cukup faham benda ni. Musim salji nak pergi ambil ayat semayang. Bagi orang ni, dia faham hadis ni. Bila dia baca, kata keampunan dosa akan dapat kepada orang yang dalam keadaan payah nak ambil ayat semayang ni. Dia boleh ambil ayat semayang dengan sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan keampunan dosa kepada orang-orang ini. Bahkan kata Nabi SAW, wa man fa'ala dhalik, siapa buat tiga benda ni? Apa dia? Lepas semayang tunggu dalam masjid. Apa dia? Berjalan kaki nak pergi ke masjid. Apa dia? Dalam keadaan sejuk, tak tahan dengan air, dia boleh ambil ayat semayang dengan sempurna. Nabi SAW kata, wa man fa'ala dhalik, siapa boleh buat tiga benda ni? Asha bi khairin wa mata bi khairin. Nabi kata, aku tak mahu banyak, melainkan Allah bagi dekat dia dua benda besar. Apa dia? Yang pertama, hidup dia di dalam kebaikan dan mati dia di dalam kebaikan.